nafkah Abang, ar-rafiq. Cuma nak minta tolong share screen dulu yang kawan kita atur dalam grup, boleh tak? Bercerita dulu kesimpulan bab nafkah. Lepas tu kita masuk kitab. Supaya kita lebih pantas berjalan, insya-Allah taala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi malam ni alhamdulillah kita berada pada majlis penutup insya-Allah kat mana-mana kita kata kat malam ni pukul berapa pun kita berhenti tak apa tau. Mana faham? Pukul 5 pagi tak apa. Baik, kita benda ni kita usaha insya-Allah. Baik. Kesimpulan bab nafkah ni, pengarang kita sebut dah pada awal kitab itu, nafkah ni dia ada 3 bahagian ataupun 3 sebab yang mewajibkan seseorang tu nafkah. Yang pertama nafkah kaum kerabat. Nafkah kaum kerabat baru ni kita jalan dah. Cuma hamba rasa tak puas hati sikit baru ni. Pasal masa penjelasan hamba tu hamba rasa macam bolok sikit dah, tidak ada penyusunan yang molek, cuma hamba sipu je. Yang pertama nafkah kaum kerabat, yang kedua nafkah pemilikan, yang ketiga nafkah isteri ataupun nafkah isteri. Itu last sekali kita akan cerita dalam kitab ni. Jadi asal nafkah ni merujuk kepada nafkah isteri lah. Cuma dalam kitab kita letak belakang sekali. Nafkah kaum kerabat ni secara rekahnya boleh hamba sebut, nafkah kaum kerabat dan nafkah pemilikan ni dia berjalan atas alal kifayati, atas kadar kemampuan. Tu cerita. Okey. Adapun nafkah isteri tadi dia muqaddar. Dia ada satu kadar yang tertentu yang syarak telah hadkan. Hak mana nafkah yang perlu diberi kepada isteri. Tu beza dia dengan nafkah kaum kerabat. Jadi dan juga pemilikan. Jadi nafkah kaum kerabat ni kita royak dah dulu, mak ayah wajib nafkah kepada anak dengan 2 sebab. Yang pertamanya dengan sebab miskin. 3 sebab. Mak ayah wajib nafkah anak dengan 3 sebab. Dengan sebab miskin ataupun sebab zamanah, sakit yang menghalang daripada kerja ataupun sebab gila. 3 sebab itulah mudah-mudah ceritanya ibu bapa kena nafkah kepada anak. Mana salah satu? Kalau anak tu miskin walaupun dah balik, masa tu mak ayah wajib nafkah lagi pada anak. Ataupun anak tadi kecil lagi, masa tu wajib mak ayah nafkah lagi kepada anak. Ataupun anak tadi kecil tinggal sehari, kecil. Ataupun mak ayah tadi benda ni anak tadi gila, maka masa tu wajib juga mak ayah nafkah kepada anak. Okey, tu 3 sebab kita huraikan lepas. Lepas tu nafkah anak kepada mak ayah pula 2 sebab lah. Iaitu pertama sebab miskin, yang kedua sebab zamanah, dia panggil sakit. Ataupun miskin dan juga gila. Tu sebab wajib nafkah anak kepada ibu bapa. Dan bersebut dah dulu, nafkah anak kepada ibu bapa ni menjadi teras kalau sekiranya bertembung antara 2 nafkah. Contohnya Zaid, dia ada ayah, dia ada anak. Zaid tu miskin. Siapa nak beri nafkah dia? Zaid, dia ada ayah. Ayah dia ada lagi. Ayah kaya pula. Lepas tu dia ada anak, hak kaya kau. Siapa nafkah kepada dia? Masa tu anak Zaid tu nafkah dia. Gitulah. Dan kesimpulan dalam bab nafkah kaum kerabat ni gini. Dia ikut turutan dalam bab kita panggil wali, tertib wali. Maka kalau benda ni ayah tu tak mampu, ia akan naik kepada tok. Kalau tok tak mampu, ia akan naik kepada siapa? Pak dara. Gitulah lebih kurang. Tu tertib nafkah kalau tidak mampu. Dan konsep nafkah kaum kerabat, kalau tidak mampu nafkah tu gugur. Tu konsep nafkah kaum kerabat. Dan
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah yang nak dinafkahkan tu ramai. Yang nak dinafkahkan ramai tapi dia hanya ada sedikit sahaja kemampuan untuk nafkah. Contohnya duit sikit ada. Hak tu kan nak nafkah ramai. Tak, bini dia, anak dia. Lepas tu pula mak ayah dia contohnya. Pak dara lagi, siapa hak perlu diutamakan? Yang pertama nafkah diri dia. Ni terketik bab nafkah. Pertama nafkah diri. Yang kedua bini dulu, bini. Bini. Bini dalam bab ni didahulukan daripada orang lain. Bini dan juga khodam kepada bini. Bini dia, bini. Lepas tu pula anak dia hendak balik lagi. Anak dia hendak balik lagi. Lepas tu barulah mari mak dia. Lepas tu barulah mari ayah dia. Lepas tu baru mari anak dia hak balik. Ada. Tu kalau dia tadi seorang nak nafkah ramai. Jadi mak tua tak ada dalam senarai. Jadi kalau anak natu tu nafkah, duit juga kepada mak tua tu atas jalan ihsan dia panggil. Sebab ada juga kes tu mak tua mitok. Dak orang widau ke dak natu dah kerja dak piti dak ramai. Wi juga dia bunyi. Natu apa dak piti saya. Ada kok itu. Baik, tu cerita dia. Tu kita akan panjangkan dalam bab nafkah isteri kat gini insya-Allah. Baik, jadi nafkah kaum kerabat ni gini je. Kalau contoh dia tak mampu, ia akan turun kepada orang lain pula. Ia akan turun kepada orang lain pula. Gitulah contoh itu ayat. Dalam adik-beradik dia ada 4 orang. Ada 4 orang adik-beradik. Lepas daripada tu dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang tu menikah. Jadi sekarang ni kalau dia nafkah mak ayah ni, kalau dia adik-beradik puang ke lelaki ke tak kira lah. Kalau mampu merajin nafkah, gitu konsepnya. Dah lepas tu dah tiba-tiba yang nikah seorang, tok lelaki dia kata tak payah kerja lah, di rumah jaga anak. Jadi ada pitih. Tahu masa tu bila tak ada pitih tak wajib nafkah mak ayah, ya gitulah. Jatuh atas 3 orang lagi ketika tersebut. Okey, tu secara rekah nafkah kaum kerabat, kesimpulan hak lepas. Okey, kemudian hari ni kita akan masuk sikit tentang nafkah pemilikan. Cuma kesimpulan yang berbuat tu masuk dah sikit daripada Hasyiah Bukhari. Hasyiah Bajuri rahimahullah taala. Yang keduk dalam tu je. Duk dalam kelas ni mabuk kau. Ada orang depan mabuk kau. Hasyiah Bajuri kesimpulan gini. Kali kita akan tengok isu pemilikan ni, yang pertama nafkah dia nafkah hamba. Nafkah hamba ni kali kita akan bincang nafkah berkenaan dengan makanan hamba, minuman hamba, dan juga satu lagi dia panggil pakaian. Ustaz, sila tak? Pakaian hamba ni kada keperluan. Ustaz mari seorang ke? Ada temang lah ni. Okey, hamba ni nafkah dia kada keperluan pula. Lagi kita akan tengok kada tutup aurat tu memadai dah. Cuma kada tutup aurat yang wajib bagi hamba tu, yang wajib diberi pada hamba tu kalau adat kampung tu dia kada tutup aurat saja. Tu lagi kita akan tengok. Baik, lepas tu dalam bab pemilikan ni kita rekah je ni dalam apa nama ni Allahumma salli ala Fatul Qadi, kita rekah je. Jadi sebahagian besar hak hamba tulis depan tu adalah Bajuri belaka tu. Jadi yang kedua dia akan bincang tentang haiwan. Haiwan ni pula hak yang kata wajib nafkah tu haiwan muhtaram. Muhtaram ni maksudnya yang dihormati syarak. Apa maksud dihormati syarak? Yang haram dibunuh tu masuk muhtaram. Jadi ketika haiwan tu haram dibunuh, contoh kucing. Kalau kita bela je masa tu wajib nafkah. Kalau tak bela sunat nafkah. Kucing mari dan rumah tu netel rumah kita. Orang Terengganu mari netel. Mari nyepel rumah kita. Tu sunat nafkah. Tapi kalau kita buh di dalam kurungan dah, masa tu wajib nafkah. Tu. Tapi kalau haiwan yang tidak muhtaram, haiwan yang tidak muhtaram maksudnya yang boleh dibunuh. Haiwan tu yang boleh dibunuh. Contoh dia dalam kitab baju kata, contoh macam akrok. Akrok ni kita panggil dia kalau zikir. Lagi fa'rah, tikus. 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 Lepas tu pula burung lang. Ular contoh. Lagi hak tu benda hak tidak muhtaram. Bila tidak muhtaram, masa tu kita tak wajib nafkah dia. Cuma kena biar gitu saja. Maksudnya biar ya benda tak wajib nafkah lah. Dan lepas tu boleh tak kita kurung dia. Contohnya kita kurung benda, kita kurung ular ataupun kita kurung burung lang, kita tak boleh makan. Masa tu haram. Kita kurung tikus, kita tak boleh makan. Hukumnya haram. Last sekali senang je. Sama ada kita tadi tak boleh makan dan kita lepaskan dia begitu. Gitu cerita kan.
Okey tu kat gi ambil dak panjang lah tu. Ni sini je pasal dalam hasiah bajuri dia cerita. Lepas tu yang nombor 3 pula nafkah pemilikan tu sesuatu yang tidak ada roh. Contoh sini rumah. Dalam bajuri dia sebut contoh lagi tanam-tanaman. Kita yang tanam pokok. Kita tanam pokok wajib tak kita siram. Maka ulama kata sunat siram, makruh tinggal. Sama kat rumah ataupun bangunan. Kita rumah banyak, rumah saya benda ni rumah banyak. Jadi lagu mana rumah tu makruh kita lock dia tidak dihidupkan. Makruh. Jadi batu orang hak bandar kalau dia ada rumah banyak dia sewa ke. Dia pinjam ke orang pakai bahasa mudah kok dimanfaatkan perkara tadi. Okey tu nafkah yang ketiga dipanggil nafkah pemilikan. Last sekali kita akan bincang lagi nafkah isteri. So ambil buat kesimpulan dah daripada apa yang ada dalam kitab Fathul Qorib dan lagi yang bakal syarah sikit-sikit insya-Allah. Hak tu kesimpulan dia. Nafkah isteri hak wajib makanan lagi kita akan tengok kadar mana wajib nak makanan sehari semalam tu. Iaitu kadar 2 kali kenyang lah. 2 kali kenyang tu dah sepinggang banyak mana hak tu kita akan bincang lagi. Yang kedua air minuman. Air minuman ni wajib diberi pada isteri. Ni Syekh kita tak sebut dalam Fathul Qorib. Cuma ada dihurai. Ada dihurai. Lepas tu sama kat nombor 3 ni dalam Fathul Qorib tak ada, cuma dalam bajuri ada ni. Hak wajib tok lelaki nafkah kepada bini air mandiang untuk mandi nifas. Dan juga air mandiang untuk hadas kerana jimak sahaja. Maknanya kalau bini dia nak mandi wajib. Wajib tak bini beri air ataupun bahasa mudah kat bayar bil lah. Wajib tak tok lelaki bayar bil air. Tak? Jadi jawapannya tak wajib. Bila kita tahu tak wajib, tok lelaki tolong bayar bil juga, mana masa tu dia panggil bayar bil atas dasar ihsan. Jadi sebab tu bini sini dia kena terima kasih kepada tok lelaki hak bayar bil. Tak? Tapi tok lelaki dia kena rasa bersalah kalau bini bayar bil sebab ada bahagian bil air tu yang sepatutnya dia bayar. Iaitu air kalau bini kita tu nifas, lepas habis beranak nak mandi wajib tu. Air tu patutnya pakai piti kita. Tak? Ataupun air mandi yang hasil daripada hadah kerana jimak, masa tu wajib juga duit tok lelaki. Ataupun tok lelaki lah kira tu. Tu cerita. Adapun air mandi yang nak mandi haid ataupun nak mandi benda hak tak berkait dengan tok lelaki ni, masa tu tak wajib atas tok lelaki, hak wajib dia panggil hak tok lelaki beri juga atas dasar ihsan. Lagi, wajib tok lelaki ni beri alat masak kepada bini. Alat masak ni puyuk puyuk dan sebagainya. Lepas tu lauk pauk, lagi kita akan tengok. Lauk pauk orang panggil wajib juga beri ikut kadar adat bini kita. Tengok kita akan tengok ni. Lepas tu pula alat bersih diri wajib kau beri. Alat bersih diri ni makna sikat rambut. Lepas tu benda sabun dah. Ulama kata ni kalau atas kepala bini tu jenis ada kutu babi orang benda. Maka masa tu wajib juga tok lelaki beli alat untuk menghilangkan kutu babi ni. Ada pun alat solat tidak wajib asal dia panggil. Tapi kalau tok lelaki nak bini solat, wajib tok lelaki keluarkan duit untuk solatkan beli alat solat isteri dia. Gitu Baik, yang ketujuhnya khodam. Khodam isteri, maksudnya khodam ni kita panggil dia orang gaji. Orang gaji. Kalau jenis bini dia ada orang gaji sebelum nikah, lepas ada nikah bini kata bang saya nak orang gaji, wajib tok lelaki dia cari orang gaji untuk dia dan juga beri makan kepada orang gaji masa tu tok lelaki wajib ke bini dia. Dia dah ambil orang gaji dah nak bayar hari-hari bayar gaji makan minum. Maka semua atas kepala tok lelaki belaka. Ni kalau bini tu adat dia ada khodam. Kalau bini tu jenis adat khodam masa tu dak wajib. Kita akan tengok ni. Dan yang ke-8 hamparan tidur. Hamparan tidur ni tak semesti kata, maknanya lembek yang selesa lah. Lembek ke ikut lah toto ikut dang kan nak bahas suti-suti jenis lagu mana Ustaz Baik. Akhir sekali rumah. Rumah ni kat kita akan tengok walaupun rumah disewa, cuma rumah yang layak bagi isteri. Okey, tengok dekat bab rumah ni yang ambil kira orang panggil yang ambil kira isteri. Boleh? Maksudnya yang layak bagi isteri. Apa maksud yang layak? Kalau rumah tadi ada seseorang yang menyakiti isteri. Contoh, ahli keluarga suami menyakiti dia kalau duduk rumah tadi.
masa tu tak selesai lagi kewajipan suami untuk beri isteri duduk situ. Satu. Atau yang kedua, kejiranan yang tidak selamat. Tok lelaki cari rumah, dia pergi kerja tapi jiran jenis perangai uduh orang dia. Kerana panggil perangai uduh. Ataupun menyakiti isteri dia. Masa tu tak selesai lagi nafkah. Mana so dia kena cari rumah lain untuk menyelesaikan nafkah. Ataupun untuk lelaki duduk rumah mak dia. Mak lelaki maksudnya mertua bagi orang puang tu lah. Tapi mak mertua ni hari-hari duduk kecam bini dia. Masa tu dia kena pindahkan isteri dia duduk tempat lain. Gitu dah. Sebab apa? Rumah tadi tak layak. Tapi dah kalau rumah mertua dia tu, tak ada masalah, kacik molek, balas jarang-jarang gitu je. Maka tu tak ada masalah. Selesai dah kewajipan dia ketika tersebut. Dah. Hamba dah masuk, kena tambah nombor 10 lagi. Pakaian. Pakaian isteri, kita akan tengok 2 kali setahun. Kena beri kepada isteri. Okay, baik, selesai. Jom kita masuk kitab kita. Lepas tu bab hadanah ni hamba nak rekah-rekah je. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kesimpulan dalam bab nafkah, cuma sebab nafkah isteri tadi. Kalau bini tadi, kalau tok lelaki, dia tadi tak boleh lepas nafkah, tak boleh beri nafkah tu lekat hutang pada isteri dia. Ni kes mahkamah lah, kes mahkamah. Kami kita akan bincang. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafaqatu raqiqi wal bahaimi wajibatun. Dan nafkah, wa dzakara atas tu sikit tak apa. Wa dzakara al-musannifu as-sabab ats-tsani fi qawlihi, dan telah menyebut oleh musannif sebab yang kedua pada katanya wa nafaqatu raqiq, dan nafkah hamba, wal bahaimi, dan juga haiwan ni. Ni wajibatun, nafkah tu wajib juga. Faman malaka raqiqan, maka siapa-siapa yang memiliki raqiq, hamba, abdan, sama ada hamba au amatan, hamba lelaki, amatan ataupun hamba perempuan, au mudabbaron ni hamba yang ditaklikkan bebas lepas daripada mati penghulu. Mana Tok Mulu kata kalau aku mati sebelummu bebas, gitu, dipanggil hamba mudabbar. Ataupun ummu walad, ataupun mak anak ni tok lelaki jimak hamba tadi, lepas tu tok lelaki mati, anak tadi pun anak pula beranak, mak dia lah, mak dia hamba tadi hak yang di setubuh tok lelaki tu beranak, anak tadi, mak tadi dipanggil ummul walad. Okey, ni au bahimatan ataupun haiwan. Ni wajib alaihi, wajib atasnya, wajib atas man yang memiliki tadi, nafaqatuhu, wajib nafkahkan dia. Jadi kalau orang ada hasiah bajuri, beri isyarat je dah. Tengok dekat kalimah wal bahaimu, qauluhu bahaimu tu, situ ya bahah, bawah tu sikit hak hamba bahah tadi, pembahagian tentang haiwan muhtaram dengan haiwan tidak muhtaram. Cuba tak? Bawah tu sikit. Qauluhu wal bahaimu, dia kata jam'u bahimah minal bahmi wa huwa adamu takallum, tidak cakaplah bahimah ni. Li'annaha la tatakallama, kerana natang tu bukan jenis cakap. Wa hiya fil asli ismun li kulli dhati arba' min dawabid barri wal bahri, iaitu setiap, nak kata nama bagi setiap yang mempunyai 4 kaki daripada yang melata, sama ada yang duduk di daratan ataupun di lautan. Wal muradu biha huna, yang dikehendaki dengan binatang di sini, kullu hayawanin muhtaram. Situ. Jumpa tak? Dah jumpa ya, tak apa, tengok mula rakaman. Setiap haiwan yang muhtaram, maksudnya yang boleh, yang haram dibunuh. Bi khilafi ghairil muhtaram, bersalahan dengan kalau haiwan tadi tidak muhtaram. Kal fawasiki al khams, seperti binatang perosak yang 5. Wahya al hiddatu, hiddah ni maksudnya helang, burung elang. Berduduk tengah sawah, ada serumah tu boleh berulang. Boleh berulang. Jadi boleh berulang ni maknanya kalau dia tak beri makan lah ke mana? Dia tak dalam kandang. Dia letak macam ni, macam buai tu. Tak? Dia panggil kayu itu, buai itu. Berulang dekat situ, balik diri. Kita ingat hari mana berulang duk tengok atas pagar, lepas tu duk atas tiang api, rupa-rupalah kali duk rumah je, bela punya. Hati masuk ghairul muhtaram. Boleh helang. Pemolek ada helang tu dia ular. Penyeimbang. Wal ghurab, dan juga gagak. Gagak ni maksudnya dak wajib nafkah. Wal aqra, kalau jeking, wal fa'ratu, tikus.
Wal kalbu akur, ia panggil anjing gila, ada wajib dah ke nafkah. Fala talzamuhu nafaqatuhu bal takhliyatuhu. Maka tidak lazim, tidak wajib bagi seseorang tadi menafkahkan haiwan-haiwan yang tidak muhtaram tadi, bahkan takhliyatuhu, dia biar gitu elok-elok, orang Terengganu panggil elok. Wala yajuzu habsuhu, tapi tidak boleh kita habsuhu, kurung dia. Hatta yamuta jau'an, sehingga binatang tadi mati dalam keadaan lapar, tak boleh kau. Tak boleh kau. Jadi kalau dia buat, orang panggil dia perakat tiku, elok mati ke bulu gitu, tak boleh, haram punya. Nak bunuh lalu ke ikut dah, tapi jangan sampai gitu. Berasal kenapa haram ni? Li khabarin, berdasarkan kepada hadis, idza qataltum fa ahsinu kitlah. Apabila kamu nak bunuh, maka perbaikilah, perelokkanlah pembunuhan kamu. Ni hamba baca baju sikit Wa amma ma la ruha fihi, adapun benda yang tidak ada roh, kal aqar, seperti tanah ataupun bangunan lah aqar. Wal qanah, parit. Fala yajibu fihi imarah, maka tidak wajib padanya tadi menghidupkan benda tadi. Wa in adda tarkuha lil kharab, walaupun membawa kepada kalau tidak cara rumah dia ataupun tanah tadi jadi kharab, jadi terbiarlah, terbengkalai. Tak apa, tu tak wajib. Dah wajib hukum dia, na'am, akan tetapi yukrahu tarkuha hina izin kama yukrahu tarku sakyu zar'i wasyajari indal imkani. Sebagaimana makruh tadi ia tinggalkan bangunan, ia tinggalkan tanah terbiar, terbengkalai gitu tu, sebagaimana makruh juga kita tinggal daripada menyirang tanam-tanaman ataupun pokok-pokok ketika kita mampu. Itu dah. Baik, sesat. Jadi wajib nafkah lagi binatang. Dalam hasyiah ni dia tambah sikit lagi bab binatang ni. Qauluhu au bahimatan, ataupun binatang. Yang wajib dia nafkah adalah fa'alaihi alfuha, wajib dia beri makan kepada binatang tadi, wasakyuha, dan juga beri minum kepada binatang, biqadril kifayah, dengan kadar keperluan. Dengan kadar mencukupi. Kifayah, kadar mencukupi. Wal muradu bil kifayati, yang dikehendaki dengan kifayah adalah wusuluha li awwali syibai warrayyi duna ghayataha. Hak kata kita kena beri makan kepada binatang peliharaan kita, hak wajib ni kadar dia. Kadar sampai kepada binatang tadi sekurang-kurang kenyang. Mana kenyang hak mula-mula badan dah. Mana dak syarat sampai binatang tu kenyang kenyang mula-mula dah bedak. Jadi hak ni kena tanya bahagian binatang lah pula. Mana kucing tu jenis makan banyak mana. Gitu dah. Fa in imtana al maliku mimma dzukira walahul mal. Kalaulah sekiranya pemilik kepada haiwan tadi tu dia terhalang, maksudnya dia tak ampuh, tidak mahu untuk beri nafkah kepada binatang tadi, walahu malun, sedangkan dia masih ada harta. Masa tu amarahu al hakimu, pemerintah tadi kena menyuruh orang tadi fil hayawanil ma'kuli bi ahdi salasati umur. Okey, buat kesimpulan senang. Jadi kau lama kata nak khatam mana ni? Nya salah baca dalam nak buat ni. Hamba tadi duk cari satu nuskah yang tak ada hasyiah. Tak jumpa tak kan. Ada orang rabak serabut sangat. Okey, baik. Jadi gini, kalau dia tadi tuang tu ada BT, ada duit, tapi memang tak boleh makan, masa tu kita lapor kepada pemerintah lah. Ikutlah bahagian mana cara bahagian datang ni. Masa tu hakim, orang panggil dia hakim lah. Tak, hakim kat itu panggil kan. Hakim tu ia akan suruh, kalau haiwan tu jenis haiwan yang boleh makan, ada 3 pilihan. Dah mu tak mau nafkah Yang pertama, jual. Ataupun yang kedua, mu tadi beri makan dengan kadar mencukupi tadi. Ataupun yang ketiga, meleh. 3. Jual, beri makan, meleh. Sembelih. Meleh. Terengganu molek ni. Okey, tu kalau binatang yang boleh dimakan. Hakim akan arahkan benda tu. Mana nak kabarnya binatang pun syarat jaga. Tahu? Kalau tak mau jaga, senang lepas. Lepas ada masalah. Okey, pada haiwan yang tidak dimakan pula, maknanya haram kita makan, 2 lah. Jual ataupun beri makan. Alfuha, beri makan. Dah, gitu je. Okey, sesat. Kemudian kata pengarang lagi rahimahullah ta'ala, yang nak detail lagi. Hak yang hamba tadi hak ni nak khabar. Fa yut'imu raqiqahu, maka diberi makanlah akan hambanya tadi.
min ghalibi quti ahli baladi, daripada yang kebiasaan, daripada qut dia panggil makanan asasi lah, ataupun makanan yang mengenyangkan ahli tempat tersebut. Wa min ghalibi udmihim, dan daripada kebiasaan udmihim ni lauk pauk lah. Udmi ni lauk pauk. Lauk pauk mereka bi qadril kifayati, sama juga dengan kadar yang mencukupi. Hani yang beroyak dia kan. Dalam mula-mula hamba betang bab nafkah tadi, dalam bab nafkah kaum kerabat dan nafkah pemilikan, semua ia panggil ala qadril kifayah, atas kadar mencukupi je. Adapun isteri sikit lagi baru ada had. Syarat letak had. Tapi bila syarat letak had, benda hak syarat dak letak, dak wajib lah. Lepas tu lagi kita akan tengok ada orang petikai bab apa bini ni, bini kalau ikut dalam Islamnya dia hanya jimat je lah, tak maaf dah. Bini tu maksudnya kewajipan dia bersama je, tok lelaki nak pergi, itu je. Mana tak wajib pun masak ke tok lelaki, cara baju tok lelaki tak wajib pun dia kata. Okey, sekarang ni cuba awak tengok. Ada orang kita kalau ikut fiqh mazhab Syafi'i, orang lelaki tidak wajib pun untuk mengubati isteri dia. Tapi orang lelaki ubat. Kalau bini sakit, siapa berubat? Sepatutnya kewajipan berubat isteri ni adalah kaum kerabat. Hidup situ. Boleh? Berubat, dia duduk kat kaum kerabat. Dia duduk kat kaum kerabat, nafkah kaum kerabat. Tapi kalau bini sakit, ni kita bahas ni lelaki yang bertanggungjawab ni. Lelaki dia bertanggungjawab makan nang we dak we. Okey. Jawabnya tok lelaki tadi akan ambil alih tugas tersebut. Tidak itu. Maka imbanglah syarak, walaupun syarak tadi tidak mewajibkan orang puang tadi untuk masuk kepada suami, bahkan suami itu sepatutnya masuk kepada isteri. Maka isteri buat tadi atas dasar ihsan. Mana kena ada imbang. Tok lelaki ni kalau mau sakit ribu-ribu ya habis, apa lagi tak kira. Masa tu pandai-pandailah kita. Jadi janganlah baki isu tu dengan penuh emosi dah. Okay, sesat. Lagi. Fayut'imu, maka wayaksuhu, dan dia beri pakai baju min ghalibi kiswatihim. Beri pakai baju kepada hamba tadi daripada pakaian kebiasaan mereka lah. Wala yakfi fi kiswati raqiqihi, dan tidak memadai pada memberi pakai hamba tadi satrul aurati faqat. Menutup aurat sahaja tak memadai. Cuma sini dalam bajuri dia ada taklid sikit ya, hamba cerita kesimpulan gini. Ya sekarang ni kalau ikut tadi hamba sebut pada awal tadi ada pelacur lidah sikit Ya kalau ikut asal kata Syekh kita, kadar nafkah pakaian hamba ni kalau kita sekadar tutup aurat, mana orang lelaki kat pusat hingga lutut je lah. Tak. Pusat hingga lutut saja. Orang puang pusat hingga lutut kau kalau dengan hamba dia. Orang puang pusat hingga lutut ada dengan hamba dia. Jadi adakah boleh pusat hingga lutut je? Jadi Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi kata tidak memadai. Cuma Imam Bajuri kata tepat hak kata tidak memadai itu kalau tidak beradab gitu. Boleh. Sebab ada tempat macam Syekh kita sebut di Sudan. Dan seumpamanya ada tempat ya memang pakaian hamba ya pusat lutut ya tutup. Masa tu tak apa. Jadi kesimpulannya hak perkataan Syekh kita ni tidak memadai beri pakaian kepada hamba sekadar pusat dan lutut ni ada perincian. Perincian pertama, kalau ada kawasan tu memang pusat dengan lutut tak ada masalah. Ia hak tu saja. Kalau tidak menjadi adab begitu, ia kena bagi lebih daripada kadar tersebut. Okey, selesai. Okey, lepas tu pula. Hak ni panduan untuk majikan juga Ia akan nak sebut lagi. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiquna, dan tidak yukallafuna, tidak dipaksa mereka itu hamba-hamba tadi minal amali, daripada bekerja ma la yutiquna, apa yang mereka tidak mampu. Hamba tu tak boleh kita paksa. Sini ni yukallafuna ni balik pada al-raqiq wal bahaim. Maknanya tak boleh kita paksa hamba dan binatang, tak boleh. Binatang tak boleh tau. Lembu kita tak mampu paksa juga. Masa tu tidak boleh. Tidak boleh. Dah.
Fa iza sta'mala al-maliku raqiqahu naharan, maka apabila malik pemilik tadi ataupun tuang tadi menggunakan hambanya tadi pada siang hari, arahahu lailan, maka tuang dia rehatkanlah hamba tu pada waktu malam. Au aksuhu, ataupun lawan je, maksudnya kalaulah tuang tu guna hamba dia pada waktu malam, saya rehatkanlah hamba dia pada waktu siang. Batu kita ni boleh ambil iktibar kok. Kerja jangan sampai dak kena siang malam dia panggil. Nak gimana banyak-banyak. Syekh Nawawi dalam Maraqi Ubudiyah dia kata, mu hendaklah bekerja bukan ikut kemampuanmu tapi ikut keperluanmu. Tu panduan bekerja. Kerja jangan ikut kemampuan. Kalau ikut kemampuan orang lelaki, dia akan kerja sehari tak apa. 2 jam je tidur. Dah. Tetapi kerja ni kena ikut keperluan. Sehari banyak mana jawab nak. Banyak mana jawab nak boleh hidup laki bini dan juga anak dan seumpamanya. Berapa ratus ya yang kena ada. Okey, 50 ya sehari cukup dah. Okey, cukup 50 ya cukup. Balik tidur pergi ngaji pula. Gitu je. Tapi orang kita ni dak lah ni trend dia kerja sampai malam. 2-3 kerja seorang. Tak ada masa nak nada. Tak ada masa nak dengar-dengar nasihat agama, tidak ada masa dengan keluarga dan sebagainya. Itu masalah juga. Jadi kalau ikutnya gitu je. Syekh Nawawi sebut kadar bekerja ni kadar keperluan bukan kemampuan. Maksudnya kemampuan tubuh kita. Tubuh kita kau masa muda tak ada tak? Agak lagi dak demam je. Lagi dak demam jalan. Gitu. Okey, banyak lebar ni. Wa yurihuhu saifan, dan malik tadi wa yurihuhu al-malikuhu tu balik pada ar-raqiq. Dan penghulu ataupun pemilik tadi hendaklah dia merehatkan orang panggil raqiq hamba dia tadi tu saifan pada musim panas. Dia rehat bila? Waqtal qailulati, pada waktu qailulah. Qailulah ni sedikit masa sebelum subuh lah. Sebelum zuhur. Jadi kalau musim panas, dah rehat sikit kepada hamba kita ataupun binatang kita tadi tu. Sebelum daripada zuhur tu, binatang masuk juga senyap. Cuma domeh hamba dobek ni raqiq saja. Wala yukallifu dabbatahu, dan janganlah dipaksakan. Wala yukallafu dabbatahu, dan jangan dipaksakan malik tu dabbatahu binatang-binatangnya tadi. Aidan juga mala tutiku hamlahu, barang yang tidak mampu binatang tadi menanggungnya. Nak mati terus lembu. Cuma ada sebahagian guru dia sebut sini, dia kata benda kiaslah juga pada kenderaan kita hari ni. Kenderaan kereta motor tau. Kadang duduk pakai kereta motor tu tak ada waktu nak pergi rehat. Dia kena tahu juga stamina sesek kereta tu lama ni boleh gerak. Ni kalau lagi boleh jalan-jalanlah kali. Yang mampu bobok tepi jalan gitu. Dah. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah. Dia nak bincang bab nafkah zaujah dah ni. Wa dzakarul musannifu as-sabab as-salisa fi qawlihi, dan telah menyebut oleh musannif sebab yang ketiga pada katanya. Wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha. Dan nafkah isteri al-mumakkinah ni maksudnya yang menyerah diri. Min nafsiha wajibatun, wajib juga. Okey, kunci suami wajib nafkah isteri bukan dengan sebab akad. Suami wajib nafkah isteri bila isteri serah diri. Boleh. Jadi faham daripada serah diri ni 2 isu. Yang pertama, Raja dengar tak nikah gantung? Nikah gantung. Kenapa nikah gantung ni hamba duk cari kat dalam kitab, kat mana duduk istilah nikah gantung hamba tak jumpa. Belum ni Ustaz Tamizi Toha rasa tak silapnya ikan boy tak jumpa kau. Cuma hamba pun tak jumpa. Cuma hamba duk tengok hukum nikah gantung tu duduk sini. Suami wajib nafkah isteri bila isteri serah diri. Maksud serah diri ni tak semesti jima', maksudnya boleh dijima'. Itu. Dan sekarang ni kan ada adat kita, dia panggil benda masa lepas nikah dah duduk serumah lagi. Dia duduk rumah ayah dah. Lepas tu barulah orang benda ngata. Ustaz angin dia tak? Ngata kau. Ustaz kau gana kau. Kau yang angin dia tak? Dak ingat tau. Kena hak lain pula lah. Aduh. Okey.
Dua. Balik aja ni. Okey. Maknanya bila dak ngata ni, maksudnya bini tu dak serah diri lagi. Bini masih duduk dengan ayah dia. Masa tu wajib dak lagi isteri tadi dinafkahi oleh suami, jawapannya dak wajib. Kadang-kadang kan ada budak universiti nak nikah dia. Tapi binti ada lagi dia buat kan? Dia nikah dulu. Maknanya bahagian dia ajak dating-dating gitu lah. Nak kata halal lah. Akad nikah. Cuma kalau dia jimat, jimat wajib nafkah. Tahu? Ataupun dia duduk serumah, masa tu wajib nafkah. Satu, yang kedua, al-mumakkinah ni maksudnya yang serah diri ni, isu yang kedua, perempuan nusyus. Perempuan nusyus, dia tidak serah diri. Maksudnya dia lari daripada suami dia masa tu. Boleh, sama ada dia keluar rumah tanpa izin, ataupun masa tu lelaki minta dia tambuh enggan. Masa tu tidak wajib suami tadi menafkahi isteri ketika tersebut, kerana isteri tadi tidak mumakkinah min nafsiha. Dia tidak serah diri dia untuk suami dia ketika tersebut. Lepas tu dalam baju kata qauluhu wa nafaqatu zaujati al-mumakkinati min nafsiha ay bi an aradat nafsaha alaihi. Dengan bahawasanya dia berpaling, perempuan tadi berpaling akan dirinya tadi alaihi ala zauj. Daripada suami dia lah. Seperti dia kata ka antakula lahu, seperti seorang perempuan tadi, isteri tadi khabar kepada isteri suami dia, inni musallimatun nafsi ilaika. Okey, tak apalah, sesat tu baca diri. Batu dalam tu kata wa kharaja bil mumakkinati min nafsiha al mumtani'atu minat tamkini. Keluarlah dengan kata yang isteri yang serah diri tadi, iaitu perempuan yang al mumtani'ah, yang enggan serah diri dia, minat tamkin wa hiya an-nashizatu, iaitu perempuan yang nusyus dan hurayang macam ambil cerita tadi. Okey, sesat. Jadi wajibatun, wajib atas apa? Ala az-zauji, wajib atas suami. Okey, habis. Lepas tu pengarang kita pun kata walamma ikhtalafat nafaqatu zaujati bihasabi haliz zauji, dan lama ketika mana ikhtalafat, berbezalah nafkah zaujah, isteri tadi, bihasabi dengan sekira-kira keadaan haliz zauji, keadaan suami tadi, bayyanal musannifu zalika, maka musannaf kita pun menjelaskan, jangan baca bayyana, bayyana, menyatakan oleh musannaf zalika, yang demikian itu, fi qaulihi, padanya, wahia, hiya tu balik pada nafkah. Nafkah tadi muqaddaratun, nafkah tadi ada dikadarkan. Ini hamba sebut daripada awal, iaitu nafkah kaum kerabat, nafkah pemilikan at-tamlik, dipanggil alal kifayah, atas kadar mencukupi, cukup. Tapi nafkah suami isteri ni ditentukan oleh syarak sendiri. Waktu tok lelaki kena perhati masalah ni. Hamba baru ditanya pula tentang tok lelaki dia PT 10 ya sehari. Hari ni esok dah Jadi kalau lebih kurang sebulan, bertanya dah sebulan berapa, dah apa 100.5. Tu cukup dah nafkah. Cukup dah. Jadi kalau ikut jabat letak barangkali, hamba dah ingat hak latih ni tengok mula, barangkali dekat 300 ya juga. Dah kalau kita ikut satu, kita tengok satu muk tak, satu muk 10 ya. Ambil hak harga beras murah lah, 10 ya. Dah kalau 30 hari 300. Dah kalau orang kaya 2 muk, 600 sebulan kena wi. Bukan WBT, maknanya wi kadar makan dengan kadar tu. Gitu. Dia tak kira makan kedai apa token. Siap-siap dia makan kedai. Tu. Okey, jadi ditentukan. Okey, fa'in, maka sekiranya. Okey, dalam satu nuskah dia sebut fa'in. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebahagian nuskah dia guna in saja, tak ada fa'. Ni tengok cermat ulama satu huruf beza pun dia royak kat. Waktu sini kita kalau boleh, kita belajar daripada kitab syarah ni, jangan tambah perkataan orang tak cakap. Kalau orang cakap kadar banyak tu lah, rasa tambah lah. Dak amanah dia panggil, dak amanah. Orang kata nak bagi wadah nak bagi wadah segi kedai, nak bagi tuang di wadah, dia tambah. Maknanya orang Terengganu faham bagi wadah tu maknanya bagi kosong. Dia tambah. Okay, baik.
Okey, fa in kana zauju musiran. Kalaulah sekiranya suami tadi musir. Musir ni kaya. Kaya nak panggil kaya kan dia nak claim kaya. Dalam baju itu ayat bi an kana indahu ma yakfihi baqiyatal umuri al-ghalibi wa zada alaihi muddan. Okey. Suami hak kaya ni, kadar dia ada ibarat dia bekalan yang mencukupi baki umur yang ghalib. Itu tak baki umur ghalib 63 tahun. Umur dia ni berapa tahun? Kita buatlah contohnya umur dia ni nak kira mudah-mudah ya. Umur dia 30 tahun. Tak boleh 33 lah. Matematik ni sikit Boleh A dulu SPM sah. Tapi benar sikit lah ni. Okey, umur ghalib 63. Jadi berapa tu dia umur dia ni 33. 30 tahun lagi. Setahun dikira berapa ribu? Contoh, kita ambil setahun belanja diri sendiri 4,000 contoh. Jadi masa tu 4,000 dah agak 10. Ia ada lebih kurang 40,000. Masa tu ia panggil orang kaya. Boleh? Anggoran. Boleh? Tu masuk bi'an kana indahu ma yakfihi baqiyatal umuri al-ghalibi wa zada alaihi muddan. Dan ditambah pula 2 lagi. Jadi 40,000. Betul tak? Berada kat 4,000 setahun. Darat 10. 40 ada? 40. Lepas tu tambah lagi 2 muk. 2 muk. Satu muk ni dalam lebih kurang 650 gram beras. Beras. Ataupun ada kira sampai 700. Ikutlah. Nak tengok argument ni. Baik. Dia kata fa'in kalaulah suami dia tadi tu kaya wa yu'tabaru yasarahu, dah nak kira kaya tadi dan dikira akan kaya yang tadi bitulu'i fajri kulli yaumin. Dikira dengan naiknya fajar pada setiap hari. Famuddani, maka masa tu wajib dia keluarkan 2 mud. 2 mud ni bukan 10 riyal lah kalau sebut mud Ustaz. Ya gini, 2 mud ni kita nak tahu gini. Wajib zakat 1 sok. Gantang. Zakat wajib 1 sok. 1 sok tu bersamaan dengan 4 mud. So kalau 2 mud ni maknanya kalau zakat kita 10 riyal, mana 5 riyal. Kalau nak kira ikut bitih. Tapi rugi lah sikit kira ikut bitih. Ni baru makanan lah. Dah masuk ke laut. Orang lelaki jangan gila 5 riyal je sehari. Nanti lu dah habis. Banyak ni. Kalau dah ikut dah sana kau. Pakai puasa tiap-tiap hari kita. Okey, famudda ni maka dia kena 2 muk. 2 muk tu maknanya separuh daripada duit wajib zakat. Wajib zakat 1 sok. Wajib fidyah 1 muk. Jadi ni separuh daripada wajib zakat. Maknanya kalau zakat dia 22 ya. Separuh lah. Maknanya sebelah lah. Sebelah ya. Min ta'amin, hak kata 2 muk ni daripada makanan wajibani alaihi, yang wajib 2 muk tadi atas suami tadi, wajib wi kepada bini. Wajib wi 1 muk kulla yaumin, setiap hari ma'a lailatihi, berserta dengan malangnya al mutaakhirati anhu, yang ditakhirkan daripada hari tadi. Wajib beri li zaujatihi, kepada isterinya. Musallimatan kanat, sama ada bini yang tadi tu Islam, au zimmiyatan, ataupun bini yang kafir zimmi. Ni panggil dia masalah dia. Nikah dengan orang panggil kafir kitabiah. Yang nikah Yahudi dan Nasara tapi zimmi. Masa tu wajib kat tok lelaki wi. Wajib wi. Harbi tak faham tak? Faham biasanya kalau waktu bil zimmi ni harbiah. Mana kalau bini iaitu harbi tak wajib wi. Yang nikah dengan Yahudi tapi Yahudi hak harbi. Hak tu tak wajib nafkah. Pasal harta orang kafir harbi ni rapah boleh. Rapah boleh. Jadi bincang bab harbi panjang dah balik kita ni. Hurratan kanat au raqiqatan, sama ada isteri yang tadi tu merdeka, hurrah, merdeka adalah ia isteri tadi, au raqiqatan ataupun hamba. Isu ni nikah dengan hamba kita bahas dulu. Syarat nak nikah dengan hamba kan. Dia tu hak itu juga ada. Fal muddani, maka 2 muk tadi min ghalibi kutiha. Tengok. Maka 2 muk tadi daripada makanan kebiasaan kutiha, yang mengenyangkan akannya. Akan siapa ni? Kita tengok makanan ikut tepat tu balik pada zaujah.
Lepas tu dalam baju kata ghalibi quti mahalli zaujati. Tempat ghalib makanan tempat bini. Maknanya kali nikah orang Arab. Contoh, dia orang Melayu. Orang Melayu makan beras. Bini je makan gandum. Dia ambil kira gandum. Gitu. Boleh? Ia panjang lagi kalau nak bincang dari sudut dah. Kalau tempat tu ada dua benda makanan asasi, tu panjang lah. Kita tak mau panjang lah. Cuma beroyak wisikinah saja. Mana kalau nak nikah dengan orang Arab, dia kena ambil kira bahagian makanan ni ikut bini je. Mana kalau nikah dengan orang Arab, seka ayam sehari, seka. Ke mana? Gitu. Min hintah, daripada min hintatin, daripada gandum, au sya'irin, ataupun daripada bali, au ghairihima, atau selain daripada kedua-dua. Mana kalau kat kita kok beras beras. Mana kalau kat lain jagung lah. Kalau gandum gitu. Dia orang Malaysia tapi bini dengan orang Pakistan. Ikut orang Pakistan. Gitu dah. Hatta sehinggakan tu ghayah, sehinggakan al-aqitu, sehinggakan susu masam fi ahli badiyatin, pada ahli hak tempat badiah orang badui lah, yaktatunaha, yang kenyang mereka itu dengannya, dengan al-aqtat tu, dengan al-aqtu tu, masa tu wajib juga suami beri ketika tersebut. Bahasa mudah kok, makanan yang mengenyangkan ikut isteri, ikut tempat bini. Itu maksud makanan mengenyang kat sini. Satu. Okey, kalau boleh tanda sikit hak mana ikut bini, hak mana ikut tok lelaki. Kayak gimana nak kunci senang. Wa yajibu lizaujati, dan wajib juga bagi isteri, wajib bagi suamilah untuk isteri tu, lizaujati, bagi isteri, minal udmi, daripada lauk pauk, wal kiswati, pakaian, boleh baca kiswah, boleh baca kuswah dalam riwayat. Dan juga pakaian, wajib juga suami beri pakaian kepada isteri. Tengok, majarat bihi al-adatu, apa yang berlalu dengannya oleh adat, fi kullin minhuma, daripada setiap daripada kedua-duanya. Maksudnya pakaian dan juga lauk yang sesuai, begitu. Minal udmi wal kiswati. Hak ni nak ikut biar. Makanan, benda ni lauk dan juga pakaian. Ada nak ikut biar sini yo ya. Kaki ya sipu kaki sipu. Fa in jarat adatul baladi fil udmi, maka sekiranya berlakulah ataupun berlalulah adat pada kawasan tersebut, pada al-udmi, kuah tadi, ia bagi kuah bizaitin, dengan minyak. Ni Arab lah ke ni, pasal pengarang kita ni orang Mesir. Wa syairajin, dan juga syairas ni panggil dia benda apa tu dia ni, minyak simsim, wa syairaj, wa jubnin, susu beku, ataupun kita panggil dia susu beku keju ataupun lain sikit yang berasa jubnin ni, dah ingat tengok mula tapi susu jenis gitu susu jenis beku. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Kalau hak tu yang jadi adat kawasan ataupun bini tadi, masa ni jawab bagi fa in jarak tadi, utubi'atil adatu fi zalika, maka diikutilah adat pada yang demikian itu. Maknanya kena bini ya, benda gandum dengan minyak. Kena gitu lah. Maknanya kena perhati ke makanan bini kita dia boleh ikut tok lelaki, ikut anak tekau. Tok lelaki wahai makan ikan singgang apa? Bini ikan singgang nak mutah dah. Padahal pasal bini jenis wahai makan ayam. Bini generasi Y. Gen Z, generasi Z. Tok lelaki generasi A. Ada. Wa illam yakun fil baladi udmun ghalibun, dan sekiranya pada kawasan tadi tak ada satu lauk yang menjadi ghalib kawasan tersebut. Kampung kita ada ke? Ada ke? Ghalib. Tak tahu, hamba rasa macam tak ada. Ada? Ada. Ya, maksudnya hak tertentu tak ada lah. Tapi jenis kuah itu. Fayajibu al-laiku, maka wajib yang layak bihaliz zauji. Layak, okey, dalam bab lauk tadi
layak dengan keadaan suami. Boleh? Maknanya kalau tok lelaki yang miskin, lauk orang miskin lah. Kalau tok lelaki yang kaya, lauk orang kaya. Jangan buat kesimpulan ke ni. Kalau tok lelaki yang kaya, dia kena bagi makanan tadi 2 muk. Kalau tok lelaki dia miskin, tok lelaki dia kena beri makanan 1 muk je sehari. Kalau tok lelaki yang sederhana, separuh. Maksudnya 1 muk, semuk setengah 1 muk setengah aku. Gitu. Separuh separuh. Tu perlu. Jadi lauk ni ikut kelayakan tok lelaki. Jadi orang puang jangan duduk abang sayang aja belum nikah. Baru nak kata orang puang, patutlah dia. Jangan duduk sayang-sayang saja. Dia tengok juga kita ni pesan kan ni. Kalau kita tahu dah kita ni Allah dengan makanan, mana kita ni kalau makanan tak sedap ke tak boleh makan. Tak usah nikah dengan orang miskin kalau jenis kita mulut orang kaya. Kena selek kena selek. Kalau tak kita merana sepanjang kehidupan. Apa? Gitu. Tapi nak buat kan bila dilanda mabuk cinta hilang segala-galanya. Baik. Wa yakhtalifu al-udmu, dan berbezalah lauk tadi biikhtilafil fusul, dengan berbezanya fusul ni maksudnya musim. Fayajibu fi kulli faslin ma jarat bihi adatun nasi fihi minal udmi, maka wajib pada setiap musim apa yang berlalu adat manusia padanya pada faslin tadi minal udmi, daripada lauk. Mana tengok kalau musim hujan orang makan lauk ni. Kalau musim panas orang makan lauk ni, tok lelaki kena ikut gitu lah. Pihak ni pun macam biasa kot. Hamba pun dok perhati halu masalah ni. Sebab hamba tengok kampung kita macam jenis tak ada. Tak ada lauk rolik. Tak ada lauk rolik. Kalau agak dia ada macam kalau makan benda-benda pun memang ada tadi tu. Ajumnu. Dia panggil ataupun zaid tu memang dia akan letak kot. Memang mesti. Kalau kita kot mungkin orang Kelantan tu budu ni ada. Budu lauk tu. Lauk tu. Okey. Kita ada. Ketat. Tak mesti. Tengok kawasan. Wa yajibu lizaujati aidan, dan wajib juga bagi suami untuk isteri dia. Wajib dia lahmun, daging. Yaliku bihali zaujiha, sama juga. Daging ni ikut standard tok lelaki daging ikan ke, daging ayam ke, daging kambing ke, ikut standard tok lelaki. Wajib juga lahmun, daging, yaliku, yang layak bihali zaujiha, dengan keadaan suaminya juga. Wa in jarat adatul baladi fil kiswati li misli zauji bi kuttanin aw haririn wajaba. Dan kalau sekiranya berlalulah adat kawasan tadi pada pakaian pula, li misli zauji, bagi seumpama suami tu bi kuttan. Okey, sama tak? Pakaian ikut suami kau. Pakaian ikut suami. Okey? Bimisli zauji, dengan seumpama suami. Bikutan. Kutan ni pakaian yang dijahit daripada macam kita panggil dia. Kutan ni hak ambil dah bit sini, pakaian yang dibuat dengan kayu. Wallahu a'lam. Macam guni aku. Wallahu a'lam. Au haririn, ataupun kada hak suami tadi pakaian sutera. Masa tu wajib atas suami beri nafkah pakaian baju gitu. Mana yang memang jenis adat suami orang kaya-kaya, maka beri ke bini hak tu lah. So tengok makanan, lauk pauk, pakaian ikut tu lelaki. Ni ikut kada tu lelaki. Okey, jadi kita akan tengok rumah ikut orang puang. Kita akan tengok. Ia ada sekaedah lagi Imam Bajuri akan beri, setiap benda yang mesti diberi pemilikan, hak tu ikut suami. Setiap benda atas kadar layak, maka hak tu ikut isteri. Okey, kita tengok ni. Wa in kana zauju mu'siran, kalau sekiranya suami tadi tu mu'siran, orang hak sesak ataupun orang yang miskin. Wa yu'tabaru insaruhu, dan dikira sesaknya tadi, miskinnya tadi, bitulu'i fajri kulli yaumin, dengan naiknya fajar pada setiap hari. Famuddun, maka 1 muk je. 1 muk ni maknanya RM2.5 kalau nak kira piti. RM2.5 hari. Dah. Padang dah kalau you 10 ya. Ke mana? Sebab tu bini masa tu lelaki WPT kena pandai bakat.
Dia boleh ambil 10 riyal pergi beli nasi lalu habis dah, dia kena pandai. Dia kumpul, dia beli beras. Dia beli keperluan. Kalau jenis tok lelaki kupik gitu lah. Tok lelaki kerikut gitu. Tapi siang sedih lah hidup dia. Tak, sebab tu kena pilih lelaki yang betul. Istikharah tu jangan salah cara orang kita istikharah. Dia lepas dia bercinta dia baru istikharah tu pelawak lelaki tu. Dia kena musyawarah dulu, survey dulu. Kita tak ada mana pilihan ABC lagi barulah kita tu istikharah. Tak, ni kalau ada ABC dah, cenderung dah mana-mana istikharah tu buat syarat untuk membenarkan hak kita nak. Itu je rasa. Lepas tu jadi istikharah tak ada function. Oh, anak istikharah nampak muka anti semalam. Pelawak lah ke tu. Tak maaf. Ya ada orang depan jahat sikit ayat ni. Okey, baik. Famudun, maka wajib satu mu'ai. Fal wajibu alaihi lizaujati, maka wajib atas suami tadi bagi isterinya muddut ta'am, iaitu satu mud, satu cupok. Mud satu cupok. Daripada makanan min ghalibi kutil balad, daripada makanan asasi yang biasa di kawasan tersebut. Kulla yaumin, setiap hari, ma'a lailatihi al-mutaakhirati anhu, berserta dengan malam yang ditakhirkan daripada siang. Okey, sesal. Ini senang ya. Hamba baca laju je. Pasal kita ayat dah tadi. Wa ma ya'tarimu bihi al-mu'siruna, dan apa yang ya'tarimu ni maksudnya dibuat lauk. Bihi dengannya dengan ma tadi, al-mu'siruna, oleh orang-orang yang susah. Khabar dia mimma jarat bihi adatuhum minal urmi. Itulah daripada perkara yang berlalu pada adat mereka tu daripada lauk. Jadi hak itulah dia lauk dia. Kalau orang susah dia buat lauk ni, nasi satu ikan asin. Nasi ikan asin. Garang sikit. Itu lah lauk dia. Dah. Dia kalau tak ambuh gitu, nikah orang kaya dia. Gitu. Tapi orang kaya pun jangan cari kedekut lah. Tahu dah nak tengok orang kedekut kan ni? Boleh tengok orang kedekut? Boleh tengok. Pasal saya tengok orang kedekut kan? Kena tengok orang kedekut kan ni? Selain daripada kita duduk dengan dia. Jadi kita tengok kali kedekut ni. Nak ajar kan? Ajar 50 riyal pula. Kelas lain ya. Asal nak bergambar. Dia boleh tengok ada tu. Orang kedekut, orang pemarah. Bini jenis bossy dah, bossy. Yang dia jenis boss, nak jadi bos mau. Ia tahu. Tapi biasanya kalau bini jenis boss ni, ia berdikari sikit. Mana kalau tok lelaki jenis sibuk, dah cari mana rumah tangga tu, molek buat cari gitu. Tapi kena bertahan sikit dari sudut arahan banyak. Gitu. Tu ilmu rumah tangga lain pula lah. Okay, habis. Wa yuksaunahu, dan diberi pakaian kepada dia tadi mimma jarat bihi adatuhum minal kiswah, daripada barang yang berlalu dengannya, dengan barang tadi oleh adat mereka itu daripada bayan. Min tu bayan, daripada pakaian adi. Awi je lah baju hak yang adat. Gitu. Mana kalau baju orang susah kadang tu je lah. Ikut tok lelaki mampu kadang mana. Tok lelaki kaya, awi baju mahal. Itu. Wa in kana zawju mutawassitan, kalaulah sekiranya suami yang tadi tu pertengahan, wa yu'tabaru tawassutuhu, dan dikira orang panggil tawassut kadar pertengahan yang tadi tu bitulu'i fajri kulli yaumin, dengan naiknya fajar pada setiap hari, ma'a lailatihi al-mutaakhirati, dalam berserta dengan malam yang ditakhirkan. Maknanya kalau siang, malam hak mari lepas tu masuk lailah al-mutaakhirah, gitu lah. Anhu, daripada siang. Kalau susah, kalau orang pertengahan, famudun, maka beri tadi satu mu'ai, famudun wa nisfun, belakang tu. Maka wajib beri satu mud setengah. Ai fawajibu alaihi li zaujati muddun wa nisfun. Maka wajib atas suami beri kepada isterinya satu mud setengah min ta'amin, daripada makanan, min ghalibi kutil balad, daripada makanan asasi tempat tersebut. Okey, habis selesai itu. Okey, wajibu laha, dan wajib baginya minal urmi, daripada lauk, wa al wasat, yang bagi orang pertengahan ni, tok lelaki ke pertengahan, wa minal kiswati, dan juga daripada pakaian, al wasatu, yang pertengahan juga lauk orang pertengahan, sederhana, makan lagu mana makan.
Wa huwa ma baina ma yajibu 'alal musiri wal mu'siri, iaitu perkara yang di antara orang hak musir, orang hak senang, wal mu'sir, dan orang susah. Jadi orang hak ni duduk tengah lah. Duduk tengok adab lagu mana. Jadi sinilah orang panggil kaedah fiqh sebut al-adatu muhakkamah. Adab tu jadi hukum. Masa ni adab jadi hukum. Lepas tu sini ni kalau bini dah akad-akih ke Tok Qadi tak ada masalah. Ya kalau akad-akih Tok Qadi, masa tu Tok Qadi akan tengok sesia nak suruh keling mula bayaran. Tu isu dia. Okey, boleh. Wa yajibu 'ala zauji, tengok ni. Wa yajibu 'ala zauji tamliku zaujatihi at-ta'ama habban. Wajib atas suami tadi tamlik, memberi milik kepada isterinya tadi akan makanan. Habban bijirin. Wa alaihi tahnuhu, dan atas suamilah tahnuhu, mengkisarkan. Jadi kalau ikut asalnya dia kena wi bahan tah kepada isteri dia tadi. Dan siapa hak wajib nak kisar? Siapa hak wajib nak buat roti? Wa alaihi wa ala zauji, dan atas suamilah tahnuhu. Tahnuhu ni benda mengkisarnya. Wa khabzuhu, dan juga buat roti wajib atas suami. Ni. Jadi kita boleh ambil teks ni, boleh raya kabeh. Mazhab Syafi'i kata masak benda tok laki-laki wajib buat. Bagian nak peling, nak keling tu gasang, nak keling tu gasang. Dia nak balah lah lagi tu. Kalau puan keling kita sahih, tahu nak balah. Esok mari surat lah. Baik. Okey lagi. Wa yajibu laha, dan wajib juga bagi isteri tadi alatu aklin. Ni yang berayak tadi. Alat makan. Bukan setakat alat masak alat makan. Alat masak saja tu. Betul tu. Tambahlah alat makan. Pinggan makuk. Tok lelaki awi. Batu hamba cadang gini. Kalau kawan kita nikah, kalau boleh pakat wi makanan, pakat beri benda yang boleh selesai kewajipan untuk lelaki. Wi periuk ke, wi tilang ke. Ada seorang kawan hamba tu wi lembek. Adanya mari dengan wi dapur siap. Ada mari wi orang panggil dia, Allahumma salli ala periuk. Dah. Jadi jangan pakat wi pinggang lah ke. Kena wi juga. Mana wi pinggang, wi periuk, kelengkapan ni. Jadi bila ada dah kelengkapan tu, tok lelaki dah wajib beli. Jadi bini pun bisik ke member-member, tak usah beli biar tok lelaki aku beli. Naknya tok lelaki. Okey, jadi wajib bagi isteri tadi juga alat makan. Wa syarbin, dan juga alat minum. Lagi wa tabkhin, juga alat masak. Tu masuk belaka dah. Masuk belaka tu. Wa yajibu laha, dan wajib juga bagi isteri tadi maskanun. Ni tempat ni yaliku biha, yang layak dengannya dengan isteri. Okey, pada tempat layak dengan isteri. Adatan secara adat. Masuk layak ni dalam bab lain yang hura, iaitu tempat tadi tidak menyakiti isteri. Tidak menyakiti isteri. Sama ada disakiti oleh jiran ataupun kaum kerabat. Itu. Okey. Itu. Rumah ni wajib beli ke? Tak. Walau bi ujratin, dalam baju kita tambah. Walaupun dengan upah, tak apa, tak ada masalah. Dengan upah asalkan layak. Asalkan rumah tu lah layak dengan isteri. Habis. Wa in kanat mimman yukhdamu misluha, dan sekiranya adalah isteri tadi daripada orang hak yang jenis dikhidmati. Ni tadi, jenis ada orang gaji ni. Fa alaihi ay az-zauji, maka wajib atas suami ikhdamuha, menyediakan khadam bagi isteri tadi bihurratin, dengan yang merdeka. Au amatin lahu, atau hamba perempuan. Hamba bagi lelaki tadi, maknanya wi kepada bini dia. Au amatin mustajarah, ataupun hamba yang disewa. Au bi infaqi ala man sahiba zaujata min hurratin au amatin li khidmatihi, ataupun dia keluarkan belanja atas orang yang boleh khidmat kepada isteri dia. Kawan kepada bini dia ke, hak boleh khidmat kepada dia daripada orang merdeka ataupun hamba untuk khidmat kepada dia. In radiya zauju biha, sekiranya suami tadi redha perkara tersebut dengannya. In radiya zauju, sekiranya suami redha dengannya, dengan isteri tadi. Dah, gitu. Okey, lagi. Panjang juga ni. Jangan nak kita. Ustaz nak balik ke apa? Belah tengah boleh kan?
Puasa pelaju dah cik. Wa in a'sara binafaqatiha al-mustaqbalati. Dan sekiranya aksara, suami tadi tu aksara ni maknanya, aksara ni menjadi tak mampu ataupun miskin lah. Kalau sekiranya suami tadi miskin dalam bab nafkah ni, miskin dalam bab nafkah, al-mustaqbalah ni maksudnya nafkah yang akan datang. Sebab lagi akan mari kalau nafkah yang telah lepas. Ni sekarang ni isu nak bahas, kalau tak boleh beri nafkah, dia boleh minta fasah. Boleh. Bini boleh minta fasah kalau tok lelaki tak boleh beri nafkah dah. Tapi nafkah hak mana? Hak yang tok lelaki susah adik? Al-mustaqbalah, yang akan datang. Kalau hak yang sebelum ni dah. 9 tahun duduk di rumah dengan isteri tadi, suami tak pernah beri nafkah. Ataupun beri nafkah cukup-cukup je. Boleh kalau kita kira dah 9 tahun, setahun je beri nafkah. Boleh tak nak nafkah, nak fasah dengan sebab dia? Tak boleh. Ia mesti mustaqbalah. Akan datang. Lagi akan sebutlah mana bini awi aduang dan dibiarkan 3 hari. Tu dalam syarah yang akan sebut. Dalam bajuri akan cerita. Tapi yang tak berpanjang lah. Falaha, maka bagi isteri tadi as-sabru ala i'sarihi, wajib atas harus bagi isteri tadi sabar atas susahnya suami. Kalau tok lelaki tak mampu beri nafkah, Syekh kata harus tak wajib, harus bini tadi sabar. Maknanya nak kata fahiya mukhayyaratun baina sabri wal fasqi, mana bini boleh pilih antara nak sabar atau nak fasah. Boleh minta fasah? Tengok ayat-ayat ni. Wa tunfiqu ala nafsiha min maliha. Dan lepas tu bini nak akan mana? Dan dinafkahkan atas dirinya, diri isteri tu min maliha, daripada hati isteri. Dah tu lelaki ada. Bahkan ulama kata ketika suami tadi tidak mampu untuk beri nafkah dan suami tu halang bini tadi daripada keluar, boleh bini keluar untuk cari nafkah walaupun tanpa izin suami. Gitu. Tak usah buat lebay duduk dalam rumah macam kena jari tu, tak gitu beh. Bini kata mung dahaka, jawapannya pelawak. Tak ada dahakanya. Mung je reka cerita, tak ada dahaka. Mung tak beri nafkah aku boleh tubik cari makan. Tapi nafkah wajib tak cukup Dia kalau nafkah wajib cukup cuma tak piti kopi tu ataupun piti lebih. Tu tak boleh keluar melainkan izin suami untuk cari kerja. We beza. Au taktaridu ataupun suami isteri tadi dia taktarid pinjam. Dah piti tu lelaki ada pinjam. Wa yasiru ma anfaqathu dainan alaihi. Tengok. Dan menjadilah apa yang isteri telah belanjakan tadi sebagai hutang atas suami. Maknanya kalau bini tadi tok lelaki tak beri nafkah. Tok lelaki tak beri nafkah, bini pakai piti sendiri. Ataupun bini pinjam piti orang, ikutlah. Masa tu tok lelaki kena ingat lekat hutang. Lekat hutang. Maknanya bini boleh claim. Boleh claim. Okey, habis. Walaha, dah harus baginya pilihan kedua, faskun nikah, memfasahkan nikah tadi. Wa idza fasakhat, maka apabila telah fasah nikah tadi. Fasah ni maknanya bukan tolak. Fasah ni maknanya perkahwinan tadi putus. Kalau nak kahwin balik kena cerai, kena akad baru. Kena akad baru, walimah baru tu masuk fasah. Apabila telah fasah, hasalatil mufaraqatu, maka terhasillah mufaraqah, perpisahan. Kita cerai. Tapi berpisah bukan dengan nama tolak bagi. Boleh. Maknanya mahkamah akan jatuhkan fasah. Gitu. Wahia, iaitu furqatu faskhin la furqatu talaqin, iaitu perpisahan dengan jalan fasah, bukan la furqatu talaq, bukan dengan jalan perpisahan dengan jalan talak. Kalau jalan talak, talak tu ia akan berkurang. Tapi kalau jalan fasah, talak tak berkurang. Mana kalau dia nikah balik, 3 balik ada. Itu. Amman nafaqatu al-madiyah, ni lawang bagi al-mustaqbalah ni. Adapun nafkah yang telah lalu, fala fasqa li zaujati bisababiha, maka tidak boleh fasah bagi isteri tadi
dengan sebab nafkah hak telah lalu. Patutnya kalau tok lelaki tu dak win nafkah lagi ngadu lalu, rasa mudah gitu. Ni elok lu sabar ke puan kita. Bagus benda tu baguslah. Dia kata dia harus sabar, harus fasah. Cuma tak nak claim boleh dah, tak ada claim lah gitu. Cuma hak ni hak kita baca ni dalam kitab dah. Ada pun hak yang semasa tu dia kena kita tengok pejabat agama pula lah. Lagu-lagu mana dah. Baik. Ada sahabat kita ni hak bahagian kerja jabat agama. Budak dedah lah. Takut kawan tu benda dadang buat kerja ke dia pakai WhatsApp tanya belaka. Dah. Biar hamba sudahlah WhatsApp dia benda-benda. Okey, wa kadzalika dan demikian juga. Sini pengarang kita selit sikit, patutnya bab ni duduk kat bab sodak, poin belakang. Wa kadzalika dan demikian lagi li zaujati bagi isteri tadi faskhun nikah, boleh pasah nikah. In aksara zaujuha, sekiranya aksara benda ni miskin. Suaminya tadi bis sadaq dengan orang panggil mas kahwin. Qabla dukhuli biha, sebelum jima' isteri tadi. Ini jenis orang panggil ni mas kahwin hutang ni. Dak, hutang kata nak bayar lepas ada akad nikah, balik dak setarang, dak bayar setarang. Masa tu belum dia jima' tu boleh pergi fasah. Pergi mahkamah ni tok lelaki kawin dak jima' gini. Dah. Tapi dak beri ni orang panggil mas kahwin. Boleh minta fasah. Sawa'un alimat yasarahu qabla al-aqdi, sama ada perempuan tadi alimat mengetahui yasarahu miskinnya suami tadi qabla al-aqdi sebelum akad amla ataupun tidak. Hak ni pandangan Syekh kita dah. Falaha al-fasqu mutlaqan wa huwa dhaif. Pandangan ni pandangan dhaif. Dah. Pandangan hak yang kata Imam Bajuri, pandangan yang sebenarnya hak yang kata boleh fasah tu kalau sekiranya tidak tahu lagi tok lelaki dia susah. Sebelum akad tak tahu tok lelakinya dia miskin, tu je boleh fasah. Kalau dia tahu dah tok lelaki dia jenis miskin, belum nikah tu dia kata tak apa awak susah pun saya bantu lah. Ayat orang puang bila jatuh cinta dengan orang lelaki. Contoh-contoh. Tak apa saya bantu awak lepas nikah. Dah kena molek memang tok lelaki tu miskin sungguh. Atas pandangan muktamad tak boleh fasah. Tak boleh fasah. Gitu. Tapi atas pandangan Syekh kita, Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi, boleh fasah. Okey. Gini. Boleh tak hamba nak baca laju bab huriyah. Tapi hamba nak terjemah agak sikit-sikit. Kita agak dalam sebelah suku boleh. Tak apa tak? Tapi kalau ada kerja tak apa je. Nak balik tak apa. Tak ada masalah. Dalam ni kalau dok tu follow rakaman apa. Sebab hamba ingat esok tu kita nak tutup lah. Kita nak tutup buku 2025 lah. Pasal dak-dak lah ni lepas isyak jadi sibuk sikit. Jadi sibuk jadi untuk kadang-kadang untuk keluarga tu adalah sikit. Dia bukan ikut bini tapi meraihkan jugalah. Pasal pagi ngajar tengah hari kerja, jadi malang je kadang-kadang waktu untuk bermain-main dengan anak dah. Buat masa ni tapi tak tahu kalau siapa-siapa depan ni cocok pula jadi kelas pula tak tahu. Buat masa ni buat masa ni. Okey, kita sambung sikit lagi Allah Rabbi. Tak ada ni sifat saya. Boleh tak rakam dengan suara? Hamba dah ingat bawa telefon sikit. Tak letak ni ada kamera apa? Letak dekat sikit apa? Okey, bab hadanah Bab hadanah ni hamba ayat gini, asuhang lah. Asuhang ni bahasa mudah ngasuh. Ngasuh ni masih dah. Ia dak syarat budak-budak. Ia kalau orang tua pun masuk kok. Ngasuh. Nak asuh bawah siapa? Kita akan tengok. Dah. Faslun fi ahkamil hadanati. Ini satu fasal pada hukum berkenaan dengan asuhang. Berkenaan dengan asuhang. Okey, berkenaan asuhang. Mana Syifa? Tutup rakaman tadi. Internet slow. Ingat ke nak off dulu kejap. Tak apa Hamba ada backup ni. Hamba ada backup rakaman suara Baik.
Wahia lughatan, dari sudut bahasa, hadanah ni, asuhan ni ma'khuzatun, diambil daripada minal hidni bi kasril ha, hidni. Wa huwa al-jambu. Al-jambu ni maksudnya ni, lambung ataupun tepi ni. Li dhammi al-hadinati, kerana li dhammi, kerana dangkapan al-hadinah, orang perempuan yang mengasuh tu. At-tifla, akan kanak-kanak, ilaihi, kepadanya. Jadi sebab apa panggil hadanah? Kerana kan bila dia ngasuh, dia akan dukung budak. Bahasa mudah kau duduk ngeya, maka sebab tu dipanggil bab tu hadanah. Bab tu dipanggil hadanah. Apa pula hadanah dipanggil asuhan tu dengan maksud tepi al-hidni? Sebab biasanya orang puang kalau dia ngasuh, dia akan letak anak tu dekat sisi dia kan. Gitu. Tu asal mari hadanah. Dari sudut syarak, wa syar'an hifzu, menjaga, man la yastakillu, orang yang tidak boleh yastakillu, berasingan, bi amri nafsihi, dengan urusan sendiri, orang yang tak boleh urus diri sendiri lagi, bahasa mudah. Orang yang tidak boleh berasingan dengan urusan diri sendiri, amma, daripada perkara yu'zihi, yang menyakitinya. Bahasa mudah kat budak kan dia tak tahu lagi hak mana molek ada mana molek. Jadi hak tu menjaga orang tersebut, menjaga orang yang tak pandai urus diri lagi daripada perkara yang menyakitinya, tu dipanggil hadanah. Li adami tamyizihi, kerana tidak memayiznya dia. Tamyiz ni umumlah tidak dapat membezakan sesuatu orang tadi. Katiflin, seperti kanak-kanak. Wa kabirin, dan juga seperti orang besar yang majnunin, gila. Batang berkata tak khusus pada kanak-kanak aja dia. Orang besar hak gila pun masa ni dia kena bahas agak isu hadanah. Hak penjagaan lah bahasa kita ni. Asuhan ni maksudnya hak penjagaan. Okey. Jadi dalam nuskah kita ni, ia bawa bab hadanah ngelah. Ada nuskah lain bab nafkah tu ngelah hadanah sebelum. Baik. Sebab sesuai dengan ia bahas bab cerai hadanah. Gitu. Tapi kita ni ngelah. Lepas tu sebahagian ulama ia letak hadanah ni lepas bab cerai tu, sebelum bab nafkah. Apa kayak gini kita tengok sebab fa idza faraqar rajulu, maka apabila telah bercerai oleh seseorang, suamilah, lelaki, seorang lelaki dengan suami, zaujatahu, akan isterinya, nasallallahu salamatan afiyah, walahu minha waladun, bagi lelaki tadi daripada isteri tu, mana hasil daripada lelaki bini ni ada anak. Fahia, maka adalah isteri tadi, ia balik pada zaujah, ahaku bihadanatihi, isteri lebih berhak untuk menjaga budak ni. Hak asal dia tu asal. Jadi asalnya bini berhak jaga anak, ai tanmiyatihi, iaitu membesarkan anak ataupun mentarbiah. Tanmiyah ni membesarkan ataupun mentarbiah, menjaga budak ni. Bima yuslihuhu, dengan perkara yang memperbaik akan budak ni. Bita'ahudi, dengan menjaganya, menjaga tifli. Bita'amihi, jaga makan dia. Sekarang ni beza jaga hak bahagian wajib makan siapa? Hak tu untuk lelaki lah kalau ada ataupun nafkah kaum kerabat. Gitu. Sekarang ni hak jaga kita bincang ni. Jadi hak ni memberi makan, jaga tu dengan beri makan. Beri makan bi ta'amihi, dengan beri makan kepada anak. Wa syarabihi, dan juga minum kepada anak. Wa ghasli badanihi, dan juga mandi anak dia. Wa thawbihi, basuh pakaian dia. Wa tamridihi, jaga ketika sakit. Wa ghairi dzalika min masalihihi, dan selain daripada yang demikian itu, daripada segala maslahat, perkara-perkara yang berkait dengan maslahat kanak-kanak adik. Boleh? Okey. Hak tadi, ia wajib jaga hadanah ni dari sudut mengasuh je. Lepas tu Syekh kita sebut hak ambil cerita ni. Wa mu'natul hadanati. Dan belanja. Mu'nah ni belanja. Hadanah, belanja asuhan tu, ala man alaihi nafaqatu tifli. Wajib atas apa? Atas orang yang wajib alaihi. Alaihi maksudnya man yajibu alaihi. Takdir dah.
atas orang yang wajib atasnya menafkah anak adik. Mana kalau suami dia wajib nafkah anak adik, anak tu duduk dengan bini. Lepas nikah lain, anak duduk dengan bini. Jadi kita akan bincang kalau bini tu nikah lain dah. Masa tu anak kena duduk dengan siapa? Dia akan bincang. Okey, anak duduk dengan bini. Tapi tok lelaki wajib keluarkan untuk anak pitih. Duit. Duit pitih. Ustaz faham je pitih tau. Okey. Jadi berbeza tu. Dari sudut nafkah wajib atas suami ataupun atas orang yang wajib nafkah pada anak dia. Mana kalau tok gitu lah. Kalau tok dia ke dia ikut fluid dia. Wa idzam tana'atiz zaujatu min hadanati waladiha. Tengok. Patutnya asalnya bini lah jaga anak dia. Lepas dia cerai. Tapi imtana'at apabila enggan oleh isteri tadi. Min hadanati waladiha daripada mengasuh anaknya tadi. Dalam baju kita tambah imtana'at au ghabat ataupun bini hilang. Hilang gimana? Au matat ataupun bini mati dah. Cerai lepas tu bini mati. Au jannat. Ataupun gila. Lepas nikah, kejut dengan nikah ni cerai ni, gila tu bini. Nasallallahu salamatan afiyah. Baik. Anak tadi bini kita jaga, dak lah. Bila terhalang isteri tu daripada mengasuh anak adik. Imtana'ah kita ambil senang terhalang lah. Sama ada mati ke ataupun ia sendiri tak ambuh ke. Intaqalatil hadanatu ummahatiha. Maka berpindahlah hak jagaan anak tadi kepada ibu isteri. Ibu mana bini kita banyak mak kan, nenek ke atas. Tu maksudnya. Ummahatiha. Mana tengok dua asal bini. Kalau bini tu mati ke gilim dia akan pindah kepada ummatiha li ummatiha, kepada ibu, kepada isteri kita. Wa tastamirru hadanatuz zaujati, dan berterusanglah asuhan si isteri tadi sampai bila nak jaga dia? Ila mudiyyi sab'i sinin, sehingga berlalulah 7 tahun. 7 tahun jaga anak. Wa abbara biha al-musannifu, dan telah mentakbirkan, mengungkapkan dengannya dengan sab'i sinin tu, dengan 7 tu, li'anna tamyiza, kerana mumayyiz itu yaqa'u fiha ghaliban, kerana mumayyiz tu biasanya yaqa'u berlaku mumayyiz tu padanya pada 7 tahun tu. Balik pada sab'un sinin secara ghalib. Lakinnal madara, akan tetapi pusingan perbincangan kita innama huwa ala tamyiz, iaitu atas mumayyiz. Sawa'un hasala, sama ada terhasil mumayyiz tu. Sawa'un hasala at-tamyizu tu, hasala bagi at-tamyizu. Sawa'un hasala at-tamyizu, sama ada terhasil mumayyiz tu qabla sab'in sini, sebelum 7 tahun, atau ba'daha, ataupun lepas 7 tahun. So sekarang ni bini kalau cerai, bini jaga anak, lagi berhak jaga anak. Siapa bila nak jaga anak? Daripada kecil, siapa mumayyiz tu kesimpulannya. Dah syah itu ayat 7 tahun, 7 tahun ghalib umur orang mumayyiz. Gitu. Jadi kalau ikutnya siapa mumayyiz tak kira kalau budak tu mumayyiz 6 tahun, 6 tahun lah. Gitu. Ataupun budak tu lambat mumayyiz, 8 tahun, 8 tahun. Ia baru ia akan jaga sampai situ. Summa ba'daha, kemudian selepas daripada sab'ah sini tu, ba'da sab'in sini, lepas daripada 7 tahun tu, yukhayyaru, diberi pilih, al-mumayyizu, budak ni, baina abawaihi, antara dua ayahnya. Bukan dua ayahnya, abawaihi maksudnya kedua ibu bapanya. Awak itu. Sebab tu baju kata baina abawaihi ai baina abihi wa ummihi. Okey, lepas 7 tahun diberi pilih, budak mumayyiz ni mau pilih, mau nak duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah. Boleh. Fa ayyuhuma ikhtara, maka mana-mana daripada kedua abawah tadi, mak atau ayah tadi dipilih, ikhtara, budak tadi ikhtara mumayyizu, budak tadi memilih, sulima ilaih, diberi, diserahkan, sulima, diberi kepadanya, kepada ayu tadi. Okey, boleh. Sini kalau nak ambil bajuri kat sedap tau. Kita ambil buat kesimpulan bajuri.
Sekarang ni kalau budak tu pilih, ya sekarang ni lepas umur 7 tahun, mahkamah akan panggil, okey sekarang ni awak adik nak pilih duduk dengan mak ke nak duduk dengan ayah? Okey, kalau budak tu pilih duduk dengan ayah, maka duduk dengan ayah. Kalau budak tu pilih duduk dengan mak, duduk dengan mak. Okey. Batu dia kata sini dalam baju fa in ikhtarul aba sulima ilai. Kalau budak tu pilih ayah, duduk dengan ayah. Wa in ikhtarul umma, kalau budak tu pilih mak, sulima ilaiha, diberi kepada mak. Wa in ikhtaruhuma, silap. Siap dah. Kalau budak tu pilih dua-dua, nak duduk dua-dua dengan mak dengan ayah. Dah. Ni uqri'a bainahuma, maka masa tu dibuat undian dulu. Antara laki bini tadi dibuat undian. Lepas tu wasullima liman kharajat qur'atuhu minhuma. Maka diserahkan anak kepada sesiapa yang dikeluar undian ni berpihak pada dia. Hak tu kalau anak kata nak duduk dengan dua-dua. Dah, mari semasalah lagi baju riwayat. Dah kalau tak ambuh laka. Cuma nak tanya dalam naskah tu. Walam lau ke walau lam yakhtar. Lepas dia tak dia kharajat qur'atuhu minhuma, betul? Qauluhu fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaih. Dia buat itu. Okey, lepas tu bawah sikit. Lepas daripada hak tadi wa ini ikhtarahuma tu. Ukri'ah, dia buat itu. Dua baris je, 2 baris 3 baris tu. Wa ini ikhtarahuma je buat. Oh, jauh dah tu. Atas sikit lagi. Sulima ilahi ay fa in ikhtarul aba. Tak ada. Daripada sulima ilahi fa in kana fi ahadi abawain. Naskah dia. Dah minah. Oh, Daudiyah. Rabot jatuh hari gitu. Oh, jantus. Bagi kita banding naskah mula lagi, lambat pula. Asal nak habis ke belah suku ni. Hak masalah seterusnya kalau budak ni tak pilih lelaki. Dia tak pilih lelaki, ayah tak pilih, mak tak pilih. Lepas ada 7 tahun ataupun lepas ada mayit. Maka kata Imam Bajuri fal ummu aula. Boleh. Falau lam yakhtar wahidan minhuma. Kalaulah anak tadi tidak memilih salah satu daripada mak ayah dia. Lepas umur 7 tahun ataupun lepas mak ayah dia. Maka fal ummu aula. Maka mak lebih utama ketika tersebut. Kalau pilih dua-dua, mundi. Kalau tak pilih belaka, mak juga. Kalau pilih ayah, ayah. Kalau pilih mak, mak. Gitu. Okey, dia kata fa in kana fi ahadi abawaini naqsun kajununin, maka sekiranya pada salah satu daripada mak ayah dia tadi ada kekurangan, contohnya gila, kajununin, fal haqqu lil akhar ma dama naqsu qa'iman bihi, maka yang lebih berhak adalah bagi yang lain. Maksudnya kalau mak tu gila, hak berhak ayah jaga. Gitu kan, fal haqqu lil akhar, maka hak tu yang lebih berhak adalah bagi yang satu lagi. Bila yang berhak tu madaman naqsu qa'iman bihi, selama mana kekurangan itu qa'iman ada padanya pada orang hak sakit ni. Contoh mak dia gila, maka masa tu hak wajib jaga ayah. Siapa bila ayah wajib jaga ni? Selagi mana mak tu gila. Tu maksudnya. Boleh. Wa idza lam yakunil abu mawjudan. Dan sekiranya tidak ada ayah yang ada. Tak ada ayah, tak ada ayah. Jadi lepas umur 7 tahun dia tak ada ayah. Dia tak ada ayah. Khuyira, maka diberi pilih al-waladu anak tadi bainal jaddi wal ummi, antara datuk dan juga mak. Kena pilih ke? Ni tak boleh lok mak saja. Antara datuk dengan mak. Datuk pilih. Datuk pada ayah. Boleh. Bukan ayah kepada mak. Datuk maksudnya ayah kepada ayah budak. Dia. Itu. Wa kadza, dan demikian juga yaqa'u takhiru bainal ummi wa man ala hasyiatin nasabi ka akhin wa amin. Dan demikian juga yaqa'u, berlakulah takhiru, pilihan tadi, bainal ummi, di antara mak. Anda kata tu ada pula, ya tak? Antara mak wa man ala hasyati, atas orang yang hasyiah ni maknanya yang tepi atas nasab ni.
Contoh siapa? Ka'akhin seperti adik-beradik ayah. Ayah budak ni. Adik-beradik ayah budak. Wa amin ataupun pak saudara ayah budak ni. Jadi maknanya bukanlah lepas ada 7 tahun ataupun lepas mumayyit tu, kalau ayah tak ada pakai pergi remak lalu dak. Dia tengok mana pilih juga. Boleh dia pilih juga. Okey, suflu hadanah ni. Nak ambil contoh ke kejap? Ambil contoh ya. Kahak. Okey, kejap ambil contoh kejap. Suflu hadanah ni. Jadi kita akan tengok syarat wajib hadanah ni kita baca. Okey, suflu penjagaan. Okey. Hadanah penjagaan. Penjagaan. Pertama, bila cerah kecil hingga mumayyiz. Masa ni mak lebih berapa? Mak lebih berapa? Masa ni ibu. Yang kedua, lepas mumayyiz. Mumayyiz. Lepas mumayyiz, maka diberi pilih. Diberi pilih. Diberi pilih ni ada 3 gambaran dia. Diberi pilih. Hal ni penting kalau kita tahu ni dulu jawab ke orang. Kalau orang berlaku kecegaian, bukan minta. Diberi pilih antara ayah dan juga mak. Itu kan? Diberi pilih antara ayah dan mak. Okey, diberi pilih ada 3 masalah. Masalah pertama, kalau anak pilih anak pilih ayah. Anak pilih ayah. Okey, kalau anak pilih ayah, maka hak jagaan ayah. Ayah tergantung mana? Okey. Kalau anak pilih mak, hak jagaan mak. Kalau anak pilih kedua-duanya, masa ni diundi. Ataupun yang menang undian. Yang menang undian. Diundilah, fahamlah nak menang undian kan dengan jawab undian. Yang menang undian. Lepas tu yang keempat, tidak pilih. Tidak pilih. Tak pilih. Anak dah pilih langsung. Bila anak dah pilih, mana? Mak lebih awal. Okey, diberi pilih adik sama ada ayah. Kalau tak ada ayah, maka diberi pilih antara adik-beradik. Datuk tak? Okey, kalau tak ada ayah, datuk. Datuk. Datuk ni maksudnya datuk kepada budak. Okey, kalau tak ada datuk, baru mari hasiat. Dipanggil pak saudara atau adik-beradik. Tu perlu hadanah yang gambar tak ada lagu dia. Tu isu hadanah. Bina nampak tak sekali tak? Dia baca dalam telefon banyak budak arah faham ke? Ustaz je faham. Faham. Kalau tengah mari sumbat tu dah lah. Okey, baik. So sekarang ni tu je flow hadanah yang kita boleh cerita secara baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa syaraitul hadanati sab'un, syarat hadanah jagaan tadi ada 7. Yang pertama ahaduha al-aqlu, yang pertama berakal. Fala hadanata limajnunatin atbaqa jununuhu au taqatta'a. Maka tidak ada hak jagaan bagi perempuan gila yang atbaqa. Atbaqa ni maksudnya berterusan gila tadi. Atbaqa maksudnya berterusan gila. Au taqatta'a atau gila kejap-kejap, putus-putus. Dalam kitab Jawi terjemah ni Ustaz, gila babi. Hamba baru tahu punya gila babi ni gila putus-putus punya. Dalam kitab dia syarah pasal. Ya ada gila atau gila babi. Ustaz awang syarah gila babi ni gila putus-putus.
Itu. Fa in qalla jununuha, kalaulah sedikit je gilanya isteri ataupun perempuan yang jaga ni, kayaumin fi sanatin, seperti sehari je dalam setahun. Batal tak hak hadanah? Lam ya betul hakul hadanati bizalika. Maka tidak batal hak hadanah dengan yang demikian itu. Wasani, yang kedua, al-hurriyatu, merdeka. Fala hadanata li raqiqatin, maka tidak boleh mengasuh bagi hamba perempuan. Wa in tu ghayah, walaupun ghayah tu maksudnya walaupun adzina laha sayyiduha, walaupun telah memberi izin kepada raqiqah tadi, hamba perempuan tadi, oleh penghulunya fil hadanati, pada mengasuh, oleh juga. Maknanya ia akan berpindah kepada orang lain. Wasalisu, yang ketiga, ad-dinu, agama. Fala hadanata likafiratin ala muslimin, maka tidak boleh mengasuh bagi orang kafir atas orang Islam. Ni kalau ikut syarah ni ayat kita, mana orang kafir tak boleh mengasuh anak orang Islam. Tapi kalau orang kafir, ayah yang kafir, anak yang kafir, boleh je mengasuh, tak ada masalah. Ni atas orang Islam. Okey. Ya tengok berarti dalam bab hadanah syarat agama. Dalam bab nafkah tak syarat agama. Dalam bab waris syarat agama. Boleh. Dalam bab nafkah, kalau ahli keluarga dia, mak ayah dia, nasallallahu salamatan afiah, seseorang tadi tak Islam, wajib nafkah. Bini dia tak Islam, wajib nafkah. Contoh bini tak Islam, kafir kitabiah, wajib nafkah. Tu dalam bab nafkah. Dalam bab ni nak hadanah wajib agama. Islam kena. Kalau tak boleh hak penjagaan. Lagi, warabi'u, yang keempat, wal khamisu, yang keempat dan yang kelima, al-iffatu, iffah ni juruh, bahasa mudah kak, bukan kalau nak ambil kak dia panggil dia. Iffah ni kita panggil kalau ada sebahagian bab dia kata iffah ni yang tak pernah zina lah. Tak pernah zina. Wal amanatu, dan juga amanah. Fala hadanata li fasiqatin, maka tidak ada hadanah, tidak ada asuhan, tak boleh jadi pengasuh bagi perempuan fasik. Wala yustaratu fil hadanati, dan tidak disyaratkan pada nak mengasuh tadi tu tahakkukul adalatil batinah. Yakin ada yang batin. Ya, okey, sini hamba kena terang kat sikit dalam laju ni. Ada batin ni gini. Dia dua. Ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada yang kita boleh dapat dengan muamalat je. Maksudnya hamba jumpa ustaz, tengok ustaz pergi sejid. Hamba pun keliling ustaz. Orang ada lah. Kita tak tengok dalam rumah dia mana. Maknanya dengan muamalat saja kita boleh hukum dia. Dia panggil adik zahir. Adik batin ni bukan makna kita pergi cek belajar ilmu nak baca hati bukan. Adik batin ni maksudnya nak sabitkan adik tu dengan qadi yang akan panggil orang, yang akan tanya orang adik. Jadi hak tadi tu dengan semata-mata muamalat tu panggil adik zahir dah. Adik zahir. Adik batin ni maknanya dengan pengiktirafan daripada orang lain di sisi tu qadi. Dia panggil tu. Benda bahasa itu panggil pentazkiyah, aja dengar. Kalau kita nak belajar luar negara kan, jadi benda pentazkiyah. Recommend. Orang recommend. Gitu. Nak rasa orang bisnes. Ada orang lain. Tapi ia maksudnya keadilan tu disabitkan di sisi qadi ya. Qadi hak royak ke. Maksudnya dia mari khabar, qadi tanya. Dah orang ni kan jadi orang pun di sisi qadi tu dia buat pengakuan. Berarti panggil adil batin. Jadi dah dalam bab hadanah ni, adakah disyaratkan kena ada surat recommend? Mana kena ada surat daripada qadi yang menyebabkan qadi tanya pula orang lain ni? Jadi kata tak. Wala yustaratu fil hadanati, tidak disyaratkan pada hadanah tadi, nak mengasuh tadi tu, tahakkuku diyakini al-adalatil batinah. Ada yang batin, ada hak yang kena ambil surat daripada qadi tadi. Qadi tanya orang lain pula dan orang lain buat recommend atau pengakuan pula. Bal takfi, bahkan memadai al-adalatu al-zahirah, memadai adib zahir saja. Wasadisu, yang kena al-iqamatu fi baladil mumayyiz. Yang kena adalah tetap menetap di tempat mumayyiz, budak mumayyiz tadi duduk.
bi an yakuna abawahu muqimaini fi baladin wahidin, dengan bahawasanya adalah kedua ibu bapa budak tadi dia menetap pada tempat tersebut. Okey, falau arada ahaduhuma safara hajatin, kalaulah seseorang daripada mak atau ayah tadi hendak bermusafir hajat, bermusafir kerana ada hajat. Okey, jaga hajatin kegi ia mari musafir naklah, musafir nak pindah tu. Jadi musafir sini bagi dulu. Musafir kerana ada hajat, mana nak pergi kejap. Boleh? Kalau dia tadi berkehendak, salah seorang daripada mak ayah tadi berkehendak kepada musafir, kan syarat nak jadi jaga anak tadi kena mukim, dah boleh musafir. Kahajin iwak contoh tu. Seperti mengerjakan haji. Wa tijaratin ataupun musafir untuk tijarah niaga. Tawilan kana safaru, sama ada musafir tadi musafir panjang, au qasiran atau musafir pendek, kana alwaladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al muqimi minal abawaini. Maka adalah anak yang mumayyiz tadi dan selain daripadanya tadi, masa tu ia duduk dia bersama dengan yang mukim daripada salah seorang daripada mak ayah jadi. Hatta ya'udal musafiru minhuma, sehinggalah kembali yang bermusafir tadi daripada kedua mak ayah tadi. Contoh, kalau anak tadi, ayah dia tadi nak pergi haji, asalnya duduk bawah penjagaan mak. Bila mak nak pergi haji, masa tu anak tu duduk bawah jagaan ayah. Tu maksudnya. Sampai bila? Sampai hak musafir tadi balik. Lepas tu pindah mula, gitu je. Okey, hak tadi kalau musafir kerana ada hajat. Dan kalau musafir pindah, walau arada ahadul abawaini safara naklatin. Kalaulah sekiranya berkehendak oleh salah seorang daripada mak ayah tadi nak musafir untuk berpindah, fal abu aula minal ummi bil hadanati, maka ayah lebih berhak daripada ibu dengan nak jaga anak tadi. Fayanzi'uhu minhu, maka diambillah daripada anak tadi, daripada hadanah, daripada perempuan tadi. Mana ayah dia ambil anak daripada mak tadi. Besar. Syarat terakhir dah Maulana. Allah. Tapi lebihlah sebelah sukunya. Baca asal belah tengah. Wasyartu sabi'u, syarat yang ketujuh, al-khuluwu ay khuluwu ummil mumayyiz, iaitu kosongnya mak mumayyiz tadi min zaujin, daripada nikah. Bukan daripada nikah ni, min zaujin, daripada sifat suami gitu betul lah, daripada yashmalu al-khuluwu minaz zawji ma la tulliqat walau raj'iyyan. Kosong daripada khuluwu ummil mumayyiz. Apa bunyi mana? Ia masuk kot. Betul lah, daripada suami daripada suami. Hendak nikah betul dah boleh ada. Jadi kata syarat seterusnya khuluwu min zaujin. Kosonglah ibu kepada anak yang mumayyiz tadi daripada zaujin, daripada suami. Daripada suami. Laisa min maharimi, yang tidak ada daripadanya mahram at-tifli. Suami hak mana? Suami yang bukan daripada mahram kanak-kanak tadi. Fa innaka syakhsan, maka sekiranya mak tadi mengahwini akan seseorang min maharimihi, daripada mahramnya, mahram anak adik. Boleh hi tu hi tu balik pada atifli, mahram anak adik. Mahram anak tadi ia kritik sikit ibarat tu. Kalau ikut bukan min maharimihi, tak ada. Kalau ikutnya yang sebetulnya kata ada apalah, biar baca dalam nak panjang. Okey, contoh dia contoh. Ka'ammi tifli, contohnya pak saudara kepada anak. Sekarang ni syarat yang ketujuh, anak adik mak hak jaga anak adik bukan dak nikah
kosong daripada suami yang bukan daripada mahram. Okey, kalulah mak dia tu nikah dengan mahram kepada budak ni. Contoh dia, mak tu yang nikah dengan pak dara kepada budak ni. Maksud pak dara, dia cerai dengan ayah hak. Dia cerai dengan ayah. Lepas tu, dia pergi nikah dengan adik ayah pula. Contoh. Dengan anak dia mahram lah. Gitu. Lepas tu kata dia, فَإِنَّكَ شَخْصًا مِنْ مَهَارِمِهِ. Maka sekiranya perempuan tadi ataupun Ummul Mumayyiz tu nikah dengan seseorang min maharimi at-tifli, daripada mahram kanak-kanak, ka'ammi tifli, seperti pak saudara kepada kanak-kanak. Awi bani ammihi, ataupun anak kepada pak saudaranya. Orang dah sepupu lah. Aw ibni akhi, ataupun anak lelaki kepada adik-beradik. Anak lelaki kepada adik-beradik anak dara. Wa radiya kullu minhuma bil mumayyiz, dan redha semua daripada mereka itu dengan budak ni. Fala tasqutu hadanatuha bizalika. Masa tu tidak gugur hak penjagaan ketika tersebut. Maknanya contoh, bini dia tadi ada hak jaga anak ni. Tapi nikah dengan siapa? Dengan adik kepada bekas suami dia. Maknanya pak dara kepada anak dia. Boleh tak lagi duduk dengan mak dia? Boleh. Syarat kalaulah suami baru itu reda, ada masalah. Masa tu boleh duduk dengan mak. Tapi kalau mak tu yang nikah lain, hak bukan mahram kepada budak adik, hak ni tak boleh duduk dengan mak lah. Dia kena duduk dengan ayah. Gitu. Boleh selesai. Habis itu bismillah. Fa in ikhtalla syartun minha, maka sekiranya cacat satu syarat daripadanya, ai as-sab'ati fil ummi, 7 syarat pada mak tadi, saqatat hadanatuha, gugurlah hak penjagaan tu pada mak, kama taqaddama syarhuhu, sebagaimana telah lalu syarahnya, mufassalan, secara terperinci. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kitabu ahkamil jinayati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita selesai jugalah apa nama ni, khatang kitab kita bab munakahat. Munakahat saja baru ni. Ada 4 lagi. Bab ibadat ada lagi, bab muamalat ada lagi, bab jinayat ada lagi. Ada rezeki insya-Allah, berkelapangan kat lagi, berjumpalah sahabat-sahabat untuk masuk. Dan kita akan maklum kita dak buat satu tarikh yang tetap lagi, nanti insya-Allah niat tu nak tunggu juga sampai habis tu. Kita akan maklum insya-Allah taala. Sebagai majlis akhir kita ni, jadi kita hadiahkan Fatihah. Baca Fatihah, lepas tu 3 kul. Yang pertama kepada Al-Imam Abi Syuja', kemudian yang kedua khusus kepada Ibnu Qasim Al-Ghazi, kemudian yang ketiga kepada Imam Bajuri, dan seluruh ulama-ulama yang berkhidmat kepada ilmu-ilmu Islam ni, kepada ahli keluarga kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim, wa sallallahu alaihi wasallam siratal mustaqim. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal fatihati wal mu'awwizatani wal ikhlas, khususan ila Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah, wa Abi Syuja' wal Wajuri rahimahumullah ta'ala, umuman ila masyayikhina wa ahibbaina
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata daripada hambanya, terima kasih kepada sahabat penganjur kita, Fadil Ustaz Arif, Arif Ashraf, yang ada lagi hilang. Internet lemah. Ada masya-Allah. Yang sudilah berkhidmat daripada awal balik, dibantu oleh dengan sahabat kita Ustaz Akif, dan segala sahabat-sahabat lain yang membantu sepanjang program kita. Dan semualah peserta yang menyertai ni sangat penting lah. Kalau tak ada peserta ni, jawapannya tak jalan juga. Kalau hamba dengan Ustaz Arif rasa dia tutup gitu je, tak dengar kedok kita cakap tu. Aku lah. Jadi malam ni terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang mari bersemuka, memberi semangat kepada hamba untuk mengkhatamkan pada 11.30. Setakat tu dulu, mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa maulana. Barakallahu Tak minum air. minum air di rumah masing-masing.